mata kita saja yang kita bagus, kita rasa bagus. Setiap kerajaan itu kita kena tengok pertama keseluruhan. Ada benda yang bagus, ada benda yang tak bagus. Dan yang kedua, kita kena tengok bukan saja yang depan mata kita hari ini. Kita kena tengok apa yang akan berlaku untuk masa depan. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi kalau bagi contoh Najib, mudahlah. Kalau kita nak kira berapa bangunan dia buat, memanglah. Bangunan banyak. Bangunan, ambil contoh TRX. TRX yang ada dekat Kuala Lumpur kan, semua cakap, bila TRX dibuka, oh bagusnya Najib. Sekarang tengok kita semua boleh pergi shopping. Walaupun sebenarnya bukan shopping, pergi tengok shopping. Sebab semua mahal, tak mampu nak beli. Tapi okeylah pergi selfie kan. Bagusnya lah Najib. Kita tak boleh tengok bangunan itu saja. Kita kena tengok berapa kosnya yang ditanggung oleh rakyat. Memang betul bangunan itu ada. Tapi rakyat mungkin sudah lupa kerajaan kena bail out tu. Sebab mula-mula Najib bagi projek itu kepada kawan baik dia. Seorang businessman daripada Indonesia. Nama dia Mulia Group, I think. Tanah itu bagi kepada Mulia Group buat. Mulia Group kata dia akan buat semua. Lepas tu projek tu tak jalan. Terbengkalai. Nama toke Indonesia itu nama dia Peter Sondag. Sama juga buat satu lagi. Najib minta supaya bank pembangunan bagi pinjaman kepada Peter Sondag. Buka St. Regis dekat Langkawi. 500 juta. Tak bayar. Yang itu pun tak jalan. Akhirnya, ini masa Najib masih lagi Menteri Kewangan, dia arahkan bail out pakai duit kita semua. Ini orang-orang Johor yang tiap-tiap pagi kena bangun pergi Singapura cari duit. Duit cukai kita yang dia kutip dari kerja kita ni, bail out kerajaan yang bina. Saya ingat dalam 2 bilion lebih untuk buat tu. 2 bilion public money. Orang kita cepat lupa. Sekarang lalu dekat TRX. Oh, bagus TRX. Sama nanti bila ECRL siap ni. Orang kita akan naik, semua buat selfie, semua buat TikTok. Bestnya naik kereta api. Kereta api itu, harga dia sekarang saya ingat, final cost lah. Saya ingat 80 billion. 80 billion tau. Finally, 80 billion. Itu 80 bilion yang kita kena bayar untuk siapkan. Itu belum campur lagi subsidi yang kerajaan kena bayar tiap-tiap tahun. You and I know, bila ECRL berfungsi, dia takkan untung. MRT tak untung. KTM tak untung. Sudah tentu ECRL pun tak untung. Jadi kita bayar cukai sebab itu duit tak pernah cukup untuk tolong orang kerana kita menanggung beban projek-projek yang di mata pengundi biasa. Oh bagusnya lah kita ada kereta api, kita ada bangunan, kita ada MRT. Sebab itu saya kata daripada dulu, kadang-kadang budaya politik kita hanya, we only want to back winners. Problem tau when you want to back winners. Sebab dia memang sudah menang. Bila dia sudah menang, dia ada wang rakyat yang dia boleh decide nak bagi apa, dia buat apa. Dia tahu rakyat hanya, sebahagian daripada rakyat ni kita hanya tengok benda fizikal. Ada bangunan cantik, ada jalan cantik, bagus. Kita tak fikir sebenarnya the final cost that we have to bear. Sebab itu, ni saya nak datang yang Fahmi kata green wave tadi tu kan. Sebab itulah, terutamanya kepada kawan-kawan yang takut sangat dengan green wave ni kan. You pernah nampak saya bimbang pasal green wave ke tak green wave? Saya tak pernah nampak bimbang. Sebab sebarang persatuan, any union
yang bermula dengan niat yang tak betul, dia akan hancur. Memanglah sekarang kita tahu dalam pilihan raya negeri Johor ini, PAS dengan UMNO, dia sudah kautim. Yang itu saya rasa kita semua tahu. PAS tak bertanding banyak, UMNO yakin menang. Ada orang cakap, PAS jangan bimbang, nanti akan berlaku macam telah berlaku di Sabah. Sabah ada kerajaan negeri, ada kuasa untuk buat adun lantikan, wakil rakyat lantikan. Dalam sejarah Sabah, wakil rakyat lantikan yang pertama ialah daripada wakil rakyat PAS yang pertama adalah wakil rakyat lantikan. Jadi semua orang tahu kalau UMNO menang dan PAS akan cakap, saya sebenarnya ada tolong you, saya sudah arahkan saya punya ahli, sokong sama you. Jadi saya tak terkejut kalau 5 orang wakil rakyat lantikan yang baru diluluskan. Saya tak terkejut kalau tiba-tiba wakil rakyat, salah seorang wakil rakyat lantikan adalah daripada PAS. Sebab ahli politik memang macam itu. Dia akan kira dia macam, saya tak pernah main mahjong lah. Tapi saya ingat dia macam itulah mahjong. Klak, 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 klak.